Demo lah ni dah tak supa mula. Tak berani kahwin nak tegur. Demo lah ni tutup mata. Demo lah ni tutup mata. Ni. Apa tu? Okey, alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah, daripada pagi tadi saya dihujani. Saya cakap hujan lah. Hujan ni memang maksudnya banyak lah. Banyak gila orang yang WhatsApp. Yang tag saya. Berkenaan dengan satu status yang dikeluarkan, ditulis oleh bekas pemain Kelantan Warrior iaitu Koon ataupun Fakrul. Saya pun pagi tadi bila dapat beberapa screenshot tu, saya pun sebenarnya saya lupa yang Koon ni nama dia Fakrul. Jadi pun siapa pula mamat ni kan? Koon rupanya. So Koon, brother harap awak bersabar, tenang, kita doakan yang baik. Okay? Alright. So kepada penonton-penonton semua, sebenarnya selepas dihujani dengan banyak pertanyaan itu, saya mengambil satu inisiatif lah untuk cuba mencari titik temu dalam hal ni. Bukanlah saya nak menyibuk kan, tapi kita maklumlah bahawa sepak takraw ni pusing-pusing muka yang sama juga. Jadi bagi saya lah, mencari titik temu, mendamaikan perkara ni adalah perkara yang jauh lebih baik lah berbanding dengan kita berperang-perang tak habis-habis. Begitu. Setuju kan? Okey, berkaitan dengan kenyataan yang ditulis oleh Koon. Okay, pertamanya saya nak advice lah kepada pemain-pemain di luar sana. Satu yang kita kena faham adalah negara kita ni ada undang-undang tau. Kita bukan boleh main viral-viral tak tahu pasal saja. Kerana kita tengok banyak kali benda ni berlaku di pelbagai pentas lah. Berkaitan dengan agama, berkaitan dengan politik. Sudah-sudahnya ada pihak yang dihantarkan LOD, Letter of Demand, daripada pihak peguam contohnya. Sama ada dia betul ke, dia salah ke. Tapi bila kita guna sosial media untuk menyebar luas satu perkara yang kita kurang berhati-hati penulisannya, kita sendiri sebenarnya ada kemungkinan terdedah dengan tindakan undang-undang. Ini sangat serius. Baik. Alright. Dan keduanya ialah apa yang kita nak kena tahu dari segi apa isi kandungannya ditulis oleh Fakrul ataupun Koon ni. Jadi kalau kita lihat daripada apa yang ditulis oleh Koon ini ialah, kejap tak nampak saya. Koon kata, Assalamualaikum, memandangkan pihak atasan lepas tangan dan mendiamkan diri. Saya wakil daripada player Kelantan Warrior musim lepas tampil untuk tuntut hak kami. Okay. So pertama kenyataan yang disebut kat sini adalah menuntut hak. Pemahaman mudah kita berbandingkan ini adalah apa dia? Iaitu ada hak pemain yang telah pun dijanjikan. Ingat bila kita kata hak tu maksudnya dia memiliki ataupun dia ni telah pun dijanjikan dan dia tidak ditunaikan permintaannya. Dia tidak menerima apa yang sepatutnya. Itu ceritanya hak. Now, gambar dekat atas ni gambar masa STL Division 1 2024 dan duit hadiah 12,000 Johan Division 1 masa ni. Koon kata, saya nak minta pihak yang bertanggungjawab untuk selesaikan duit hadiah kami yang belum dapat lagi ke hari ini. STL 2025 pun dah start. Baik, pada kenyataan ini bermaksud hadiah kemenangan Division 1 pada tahun 2024 berjumlah RM12,000 ini masih tidak diterima oleh pemain-pemain STL Kelantan Warriors sehinggalah ke hari ini. Itu satu kenyataan yang dituliskan di situlah. Baik. Apa kata Koon lagi? Dia kata kami tak mau sagu hati. Kami nak duit hadiah kami. Sagu hati erti kata lain dari bendahari pemberian ihsan. RM200.5. 200.5 je? Dari 12,000 total duit kemenangan. Macam mana cerita ni? Lepas naik premier terus jadi lain je. Saya tahu saya ni orang luar, bukan anak jati Kelantan, dan saya sedar saya tak perform mana masa main Kelantan Warrior. Tapi duit hadiah tu untuk player ni lagi lah dah nak apa? Dah nak setahun dah. Janganlah banyak pusing sangat. Itu kenyataannya. Maksudnya macam ni lah, senang kata. Mereka menunggu duit bernilai RM12,000 itu untuk dibahagi-bahagikan kepada pemain-pemain Kelantan Warrior sebab dah dijanjikan. Tapi sebaliknya, mereka hanya diberikan RM200.5 saja. Itu pun sebagai nama wang ihsan. Kenyataan dia macam tu. Okey, dah lama sangat kami tunggu duit kami. Duit hadiah dah dimasukkan dalam akaun persatuan negeri dah. Masa premier berjalan tahun lepas. Bila orang dah bunyi pasal duit hadiah, baru nak bagi. Tapi sampai ke hari ni pun tak bagi lagi.
Lepas tu boleh pula cakap nak bagi sagu hati dekat player 2024. Saya takkan delete posting ni selagi persatuan tak selesaikan hutang. Dan pengurus dah banyak korbankan duit dia. Pengurus. Okey, sekarang ni siapa pengurus? Ni soalan besar juga. Siapa pengurus? Pengurus dah banyak berkorban duit sendiri dan selesaikan allowance yang tertunggak. Dia sanggup gunakan duit dia sendiri untuk player sebab duit dari persatuan lambat untuk selesaikan hutang player. Dan ada lagi allowance seorang player tak dapat sampai hari ni. Agak-agak lah weh, orang dah main untuk negeri hampa kot. Orang dah naik kantin hampa. Janganlah buat kami macam pengemis. Macam itulah ceritanya. Kalau kata lain, duit RM12,000 satu hal. Lepas tu pengurus pula yang dah keluarkan duit poket sendiri, itu pun dia mungkin top up apa yang perlu. Dan ada pula yang langsung tak dapat lagi duit claim itu tadi. Baik. Bagi saya ini satu pertuduhan yang agak berat kepada Persatuan Sepak Takraw Kelantan khususnya, dan satu ancaman dibuat oleh Koon, iaitu saya tak akan delete posting ni selagi persatuan tak selesaikan hutang. Baik. Now, di mana letak duduknya benda ini? Kalau nak tahu selanjutnya, teruskan menonton posting saya yang seterusnya.